Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat cara nak cipta kuis dalam talian yang mantap langkah demi langkah hanya dengan menggunakan Google Forms. Jom kita mula. Pernah tak rasa terdesak nak siapkan kuis untuk pelajar, tapi macam tak tahu mana nak mula? Relax, jangan risau. Google Forms ada jalan penyelesaian yang sangat mudah dan saya akan tunjukkan kepada anda caranya. Okey, perjalanan kita ada 4 bahagian utama. Mula-mula, kita akan siapkan tapak kuis. Lepas tu, kita akan guna AI untuk buat soalan. Ya, AI. Kemudian, kita akan kunci kuis tu supaya lebih selamat. Dan akhir sekali, kita akan belajar cara nak terbit dan kongsi kuis tu dengan semua. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1. Dekat sini, kita akan fokus pada langkah-langkah paling asas untuk tukar satu Google Form yang kosong tu menjadi sebuah kuis yang siap sedia untuk digunakan. Mula-mula sekali, buka Forms daripada aplikasi Google anda. Pilih je borang kosong. Dan ini dia langkah paling penting. Pergi ke Settings dan pastikan anda hidupkan Swiss Make This a Quiz. Dengan satu klik ni, borang biasa anda terus bertukar jadi kuis interaktif. Senang kan? Lepas tu, jangan lupa pula untuk bagi tajuk yang jelas dan sedikit penerangan. Benda ni nampak macam remeh, tapi percayalah, ia sangat membantu pelajar untuk faham apa yang mereka kena buat dari awal lagi. Sekarang, jom kita cakap pasal markah. Cara paling senang, kita sasarkan jumlah markah penuh 100. Contohnya, kalau anda ada 20 soalan, setiap soalan kita bagi 5 mata. Kan senang nak kira macam tu? Nah, cuba tengok jadual ni. Kalau anda nak buat 25 soalan, setiap satu akan dapat 4 mata untuk cukupkan 100. Jadi, kuncinya kat sini ialah rancang dulu berapa banyak soalan yang anda nak supaya sistem markah anda jadi kemas dan mudah difahami. Okey, bab asas dah selesai. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling best, di mana kita akan jimatkan banyak masa. Kita akan gunakan kuasa AI untuk cipta soalan-soalan kuis secara automatik. Okey, anda dah sedia? Sebab apa yang saya nak tunjukkan ni betul-betul satu game changer, terutamanya untuk para pendidik yang sentiasa sibuk. Ini akan ubah terus cara anda buat soalan selama ni. Mudah je. Anda boleh guna mana-mana alatan AI macam Gemini. Cuma muat naik nota kuliah anda dan bagi arahan. Dan ini satu tip pro dari saya. Minta AI untuk buat lebih banyak soalan dari yang anda nak. Kalau nak 20 soalan, minta dia buat 30. Jadi anda boleh pilih soalan-soalan yang paling berkualiti. Okey, ini sangat penting. Bila anda salin soalan dari AI tu, pastikan anda buang nombor soalan dan juga huruf jawapan macam A, B, C, D. Kenapa? Sebab kita nak biarkan Google Forms yang rawakkan semua tu secara automatik. Ini adalah langkah pertama kita untuk elak peniruan. Prosesnya memang mudah. Cuma salin dan tampal soalan dari AI, kemudian masukkan pilihan jawapan satu demi satu, lepas tu klik answer key, pilih jawapan yang betul dan letakkan markah. Ulang je langkah ni untuk semua soalan, sekejap je dah siap. Okey, kuis kita dah siap dengan soalan. Sekarang, macam mana nak pastikan kuis ni adil? Nah, bahagian 3 ni adalah tentang tetapan-tetapan penting untuk melindungi kuis anda dan, terus terang cakap, untuk menyukarkan pelajar meniru. Ada 4 tetapan wajib anda buat. Pertama, kumpul email. Kedua, hadkan kepada satu cubaan sahaja. Dan yang ketiga dan keempat ni, yang paling berkesan untuk elak peniruan, hidupkan fungsi untuk merawakkan susunan soalan dan juga susunan pilihan jawapan. Fungsi rawakkan susunan soalan ni maksudnya macam ni. Soalan nombor 1 untuk Ali tak akan sama dengan soalan nombor 1 untuk Siti. Jadi, ini secara langsung menghalang mereka daripada berkongsi jawapan macam, jawapan nombor 1 B. Dan ini pula lapisan perlindungan kedua. Dengan rawakkan pilihan jawapan, kalaupun 2 orang pelajar dapat soalan yang sama pada waktu yang sama, kedudukan jawapan A, B, C, D mereka tetap akan berbeza. Bila anda gabungkan kedua-dua fungsi rawak ni, memang susahlah nak meniru. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Dalam bahagian terakhir ni, jom kita tengok sentuhan-sentuhan akhir dan cara paling mudah untuk hantar kuis ni kepada pelajar anda. Sekejap. Satu lagi peringatan penting. Walaupun anda dah kumpul email, sentiasa tambah satu soalan ringkas untuk nama penuh di bahagian paling atas. Ini akan mudahkan kerja anda nak semak markah nanti. Dan jangan lupa tetapkan markah untuk soalan nama ni kepada Sifah.
Bila semuanya dah siap sedia, klik butang send yang besar tu. Pergi ke ikon pautan, tandakan kotak shorten URL supaya pautan anda nampak lebih pendek dan kemas dan terus klik copy. Pautan tu dah sedia untuk dikongsi dalam Google Classroom, WhatsApp, email atau di mana-mana sajalah. Dan inilah bahagian yang paling memuaskan. Mungkinlah untuk kuis pertama ni anda ambil sedikit masa, tapi untuk kuis yang kedua, ketiga dan seterusnya, anda hanya perlu buat salinan kuis yang pertama, semua tetapan keselamatan yang penting tadi tu akan ikut sekali. Ini akan jimatkan sangat banyak masa anda pada masa akan datang. Jadi, sekarang anda dah tahu semua rahsianya. Persoalannya, apakah kuis pertama yang akan anda cipta dengan kaedah yang lebih pantas dan selamat ni? Selamat mencuba!